Tahun 2025 ni mana ada orang pakai handrest macam ni dah. So yang lama ni kita kasih campak lah. So ini adalah handrest design terbaru yang aku baru dapat. Baru je buka daripada kotak. Handrest ni memang up to date lah, sebab dekat belakang pun korang akan dapat 4 port USB. Depan ada 3 port USB. Wow. Okey, dekat bahagian belakang pun ada satu bottle holder dan juga ada satu ashtray. Untuk nak buang sampah lah, jangan isap rokok pula. Okey, so ini bahagian dalam ruang penyimpanan barang-barang. So ada 2 deck Deck satu yang nipis dan yang deck bawah dia dalam lah. So boleh simpan barang-barang yang besar sikit lah, spek mata ke apa ke, smart tag ke. Okey, tempat handrest ni sangat-sangatlah lembut. Material dia PVC bersama dengan jahitan berwarna merah. So memang nampak sporty lah. Design handrest ni memang dia akan ngam-ngam masuk dalam cup holder kereta. So bila korang masuk, dia akan ngam dan dia akan fit dalam kereta. So tak ada masalah bergegar ke, bergerak sendiri ke apa ke. So dia just nice duduk dalam kereta. Handrest ni juga dia boleh laras. So korang boleh ke depan ke belakang dengan mudah. Handrest ni juga boleh tinggi ataupun boleh rendah mengikut keselesaan korang. So memang terbaik lah untuk perjalanan jauh. Okey, macam kereta aku ni, kereta Suzuki Swift. Kalau korang nak beli mengikut model kereta korang, korang boleh pilih dekat bawah lah. Apa-apa korang refer dulu dekat beg kuning di bawah. Jumpa lagi di next video. Bye.